Okay, Assalamualaikum, selamat tengah hari tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih yang mana dah tekan klik video ni. Okay, so hari ni saya nak ambil satu kereta. Saya nak ambil satu kereta customer S70 flagship color marine blue. Kunci dia. So basically inilah, sepatutnya saya tak payah pergi Yap pun tak apa. Saya runner saya, tapi saya nak buat video saja. Dah lama tak datang Yap kan. Okay, kita letak dulu barang-barang trade plate. Sekejap ya. Bahaya ni, longkang jatuh lagi. Letak satu trade plate dekat belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ni nak deliver petang ni. Petang atau malam lah. Saya tak deal lagi dengan customer, tapi hari ni deliver. Okay. Kalau customer kata petang, petang. Kalau kata malam, dia nak pukul 10 ke atas. Okay je mana-mana. Saya memang ada kat showroom sampai pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. So guys, kereta korang yang mana apa? Yang mana masih pending tu, yang mana ada customer saya tengok YouTube ni kan, kereta lambat dapat tu, saya minta maaf. Bukannya saya yang lambat, pihak management yang lambat. Biasa minyak memang kosong kalau ambil daripada dekat yard. So ni yard kami memang banyak kereta. Okay, so kita bawa pergi depan dulu. Nanti kita akan sambung balik. Dia nak isi minyak kat Petronas sebelah. Okay guys, kita sambung sekejap lagi. Okay, apa yang saya nak buat Yalah, barang-barang free gift customer ni tak ada apa yang apa saya nak cakap tak ada apa yang ni sangat lah. Okay, saya bagi dia goodies bag. Tinted memang dah ada, customer tak nak buat tinted. Lepas tu nombor plate kristal. Door visor dengan boot tray saya tak sempat bagi dekat customer ni, sebab barang memang tak sampai lagi. Memang banyak customer saya barang free gift tak sampai lagi. So tak boleh nak buat macam mana, tak boleh nak buat apa. Memang tu kena tunggu barang kat. Customer nak kereta, kita bagi kereta dulu. Kita bagi kereta dulu. Nanti dah ada barang tu, customer boleh datang balik. Customer yang dekat boleh datang showroom lah. Kalau customer yang mana yang jauh, memang kena kena post. Okay, so ini S70 flagship. S70 guys, rebate 13,000 untuk flagship dengan flagship X. Flagship X dah tak ada. So jangan tanya, rebate 13,000. Premium rebate 11. Premium rebate 11. Executive rebate 7 ke 8. Okay, kita bagi kawan kita bawa kereta. Color marine blue ni macam biasalah, nak hantar basuh, nak masuk dalam showroom. Okay, so kita pergi siapkan kereta dulu. Okay, sekarang ni kita letak basuh dulu. Nanti orang car wash dia terus masukkan dekat dalam showroom. So hari ni sampai ni je. Nanti petang sikit kita akan sambung balik. Okay, kita akan sambung balik. Okay lah guys, tak ada apa dah. Kita tunggu kereta je. Saya dah bagi tahu customer dah yang petang nanti dia akan datang lah. Okay, sambung malam sikit, petang sikit lagi. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, so sekarang ni kereta dah ready. Tunggu customer sampai dalam beberapa minit lagi. Pukul 11 malam kita deliver hari ni kat showroom. Okay, so itulah dia. Kalau korang kata tak ada masa siang, kita boleh deliver malam. Tak ada masa siang nak test drive, kita boleh test drive malam, tak ada masalah. Okay, so nombor customer ni pun lawa. Customer dia beli dia beli sebelum dia perlu dengan saya, memang dia dah beli siap-siap nombor plate. So guys, kita tunggu customer sampai sahaja. Right, so let's go. Rolling down the strip with the top peeled back. Sunshine beaming, yeah, the west where it's at. Palm trees swaying, cool breeze in the mix. Sideways
ocean breeze, it calls my name. Seagulls and the sunset in this golden frame. Late night rhythm keeps it all so tame.